Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per lot. So tanpa membuang masa, kita terus kepada chat. Hari ini 19 hari bulan 3, hari Khamis tahun 2025. Maaf saya tak berapa sihat beberapa hari ni. Hari ni baru start ada suara sikit. That's why saya record untuk analisa indeks kita, Dow Jones dan juga Nasdaq. Okay. So pada analisa lepas kita dah target yang mana ini adalah kita punya zone resistance ataupun sell zone, yang mana kita target di sini nak sell dan kita target sebenarnya yang price akan buat new low ke bawah. Tapi apa yang berlaku pada analisa lepas, price tak sampai, dia tak cucuk pun resistance yang ni, tetapi dia masuk cucuk ke support yang bawah sini dan dia tak membentuk satu kejatuhan. Apa yang berlaku adalah price naik semula mencari resistance zone dan yes, dia masuk kita punya zone di sini. So bermula pada 19,669 sampai bawah ni 19,533. So lebih kurang adalah 80 pips plus minus price membuat kejatuhan sebelum dia sideways dan price naik semula mencari resistance dan seterusnya membuat satu breakout. Okey, seterusnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah price naik mencari resistance before tetapi tak membuat satu kenaikan yang tinggi ataupun tidak membuat satu new high dan price turun semula ke bawah di sini. Okey, so ini adalah petanda yang sebenarnya kita mencari entry sell lagi untuk hari ini selepas beberapa siri kejatuhan dan retracement yang berlaku, kenaikan yang berlaku. Sekarang price dia telah bagi hint untuk dia meneruskan dia punya kejatuhan ataupun dia punya downtrend. Okay, so kita just ubah zone yang mana di sini adalah di sini ada satu zone yang masih fresh, iaitu resistance zone di sini yang masih fresh, dan kita sebenarnya mengharapkan yang price akan naik cucuk ke dalam resistance zone dan sell zone dan kemudian turun semula ke bawah membuat new low ke bawah. So ini adalah zone kita untuk hari ini. Zone untuk kita nak mencari entry sell ataupun menunggu entry sell. Tetapi korang kena ingat yang mana di sini jika berlaku solid breakout di sini di trendline yang ini, so get ready untuk nak sell di kawasan resistance yang ni. Okay. Tapi buat masa sekarang planning kita, alright, so pada analisa lepas kita targetkan untuk hari ini adalah ini adalah zone untuk kita nak entry pada hari ini. Okay. So itu planning untuk hari ini untuk Nasdaq. Dan kita dah tengok pada analisa lepas yang mana kita dapat tak banyak, almost dalam 80 plus minus pip lah. Setelah kita menunggu berhari-hari untuk price masuk ke dalam zone dan dia sampai juga pada minggu ini. Dan untuk hari ini adalah zone dia. Okay. So seterusnya kita nak tengok di US30. Kita nak recap balik pada analisa lepas yang mana US30 ni sebenarnya dia dah memberi satu scene. Maksud scene adalah satu pergerakan harga yang agak-agak cantik untuk kita lihat, untuk kita nak analisis pada hari ini. So yang pertamanya apa yang kita nak analisis adalah pada analisa lepas ini adalah zone pertama untuk re-entry sell yang mana price cucuk dan bermula pada 41473, price membuat kejatuhan sehingga 41240 sini 41471 sampai 238. So lebih kurang dalam 100 plus minus pip
pergerakan harga itu telah berlaku di sini. Kemudian apa yang pergerakan seterusnya adalah price meneruskan kenaikan, membuat solid breakout dan dia cuba cucuk di kawasan resistance zone di sini. Dan price turun ke kawasan breakout dan naik semula ke atas. Dan ini adalah petanda yang kemungkinan ini adalah petanda yang mana uptrend telah menguasai pasaran untuk pergerakan harga yang ini. Nampak yang ni, naik turun naik turun naik. So sekarang price sedang membuat retracement. Yes, di sini adalah retracement. Tapi apa yang kita lihat di sini adalah price tidak membuat new high ke atas tau. Nampak price turun, pop, dia buat new low, dia breakout support yang ini. Dan sekarang structure downtrend telah terbentuk. Pada hari ini, planning untuk kita nak entry pada hari ini adalah kita nak mencari entry sell. Sini adalah entry sell. Sini adalah zone resistance yang sedang right. So ini adalah resistance zone yang mana kalau kita dapat lihat di sini, sebab apa kita mencari entry sell? Yang pertama adalah di sini telah berlaku structure downtrend 1, 2 dan jika structure ataupun support di sini berjaya ditembusi, apa yang berlaku seterusnya di sini adalah zone yang paling strong ataupun zone yang paling valid untuk kita nak entry sell di kawasan ini. Tapi pada masa sekarang di sini adalah hint ataupun petanda awal untuk kita nak mencari entry sell di sini. Right, so get ready. Jika zone ini berjaya ditembusi, so ini adalah zone untuk re-entry buy. Tetapi jika zone ini tak berjaya ditembusi, ini adalah zone untuk entry sell. Nampak? Sini so kita tunggu untuk price masuk balik ke dalam zone dan seterusnya turun membuat new low ke bawah. Okay, so itu cerita untuk hari ini. Perjalanan ataupun dia punya kronologi pergerakan harga yang kemungkinan akan berlaku pada hari ini berdasarkan pada analisis teknikal yang telah terbentuk. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.